Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ni 18 Ramadan. Alhamdulillah semalam malam nuzul Al-Quran. Anak yatim asnaf macam biasa cuma depa buat kemuliaan tambahan. Malam ni anak-anak akan terus buat khatam Quran. Allahu Akbar. Buat sisi keluarga di sana. Inilah tanda terima kasih anak yatim asnaf ni, tidak ada apa yang mampu mereka hadiahkan. Doa, zikir dan bacaan Al-Quran yang mereka hadiahkan. Terimalah daripada anak yatim asnaf ni, insya-Allah di malam 18 Ramadan ini khatam Al-Quran. Mudahan bacaan Al-Quran ini menjadi syifa, menjadi penawar buat sisi keluarga di sana. Amin amin ya rabbal alamin.